Okey, nampak mudah je start dia. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ni kita nak tukar bateri untuk HRV 2024. Okey, dia akan pakai bateri DIN 45 1240H. Ni dah cukup. Kita ada 3 tahun waranti untuk bateri ni. Okey, kita akan check dia punya CCA untuk bateri lama dia berapa. Okey, CCA dia memang dah terlampau rendah, 92 CCA saja. Ini memang tadi pagi customer komplain memang dah tak boleh start lah. Nasib baik dia ada jumper, so dia jump bawa ke kita punya bengkel. Okey, kita tukar bateri ni, kita tak start engine sebab kita isu keselamatan. So kita buat clamp dengan bateri lain dulu, dan baru kita buka dia punya kabel, supaya lebih selamat lah dan data tak reset. Kau nak ni pasang juga. Okey, sekarang kita dah letak pada tempat asal dia. Dia lebih kecil daripada bateri asal dia lah. Jadi kita akan ikat dia dengan bracket. Okey, sekarang kita check CCA untuk bateri baru Nanex ni. Okey, 798. 798 CCA. Tadi kalau tanpa clamp kita dapat dalam 800 lebih. Lupa pula nak ambil video. Jadi okey, kita cuba start enjin kereta ni. Okey, kita try start Okey. Buat 2-3 kali bang. Okey, nampak mudah je start dia. Okey, bagi siapa yang pengguna HRV tahun 2024, boleh datang ke kedai kita, ataupun beli di platform-platform yang ada lah. Okey, ni kedai kita, Nanex dan Nano Energy. Boleh datang untuk beli bateri. Terima kasih.